Salam sejahtera semua, saya Albert Tay. Selamat kembali ke channel saya, Reformatik. Baik, saudara dan saudari semua, hari ini saya ingin ulas berhubung betapa hebatnya lakonan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sungguh membazirkan, beliau tidak menceburi industri hiburan. Jika tidak, beliau pasti boleh memenangi banyak anugerah pelakon lelaki terbaik. I say, alright. Okey, baik. Sama-sama kita lihat berita ini. Anwar Ibrahim kata, kerajaan tegas selamatkan negara daripada rasuah dan salah guna kuasa. Lihat gambar ini. Ketika berucap dalam Konvensyen PKR Selangor tahun 2026 di Gompak pada hari Sabtu lalu. Aduh, Anwar. Umur Anwar mencecah 79 tahun bagi tahun ini. Kamu adalah orang tua yang hampir 80 tahun. Tetapi perangai kamu tetap suka berbohong. Sampai bila kau nak terus berbohong dan berlakon? Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia sepatutnya menunjukkan contoh yang baik, terutamanya tentang soal kejujuran dan keikhlasan supaya semua lapisan masyarakat belajar dengannya. Mendorong generasi anak muda kita hormat, percaya dan yakin dengannya. Namun, sebaliknya tindakan Anwar Ibrahim dalam pelaksanaan kononnya adalah pertentangan sama sekali. Secara jelas, kita semua pihak nampak beliau mempunyai amalan 2 darjat dalam usaha yang dikatakannya. Saya Albert Tay yang mendedahkan skandal rasuah di Sabah melibatkan 15 pemimpin politik yang berprofil tinggi daripada Gabungan Rakyat Sabah GRS di bawah payung Madani. Sebaliknya, saya telah menjadi mangsa yang mengalami kezaliman 2 darjat yang dilaksanakan oleh Anwar Ibrahim. Saya paling tahu rasanya dikhianati dan dianiaya oleh SPRM. Saya nampak secara jelas bagaimana pihak SPRM menjalankan tugas dengan kaedah 2 darjat. Sejak pendedahan saya pada bulan November tahun 2024, 15 bulan telah berlalu. Tetapi SPRM hanya mendakwa 2 orang daripada 15 orang VVIP yang terpalit dalam kegiatan rasuah secara terancang dan kolektif ke mahkamah. Selebihnya, 13 orang VVIP bukan saja terlepas daripada tindakan undang-undang, namun kebanyakan daripada mereka telah dilantik ke jawatan tertinggi di dalam Kabinet Sabah serta pelbagai jawatan penting di dalam kerajaan negeri Sabah. Bayangkan, mereka terpalit dalam kegiatan rasuah yang dibuktikan dengan rakaman video masing-masing. So, masing-masing setiap orang satu video. Pelbagai dokumen seperti jejak wang, surat menyurat, rekod WhatsApp yang menyokong transaksi serta telefon bimbit, telefon bimbit turut diserahkan kepada SPRM. Skandal ini telah menarik perhatian banyak saluran media, melaporkannya secara meluas dengan jangka masa yang panjang sehingga seluruh masyarakat Sabah tahu tentang skandal ini yang berlaku di Sabah. Namun, apa yang berlaku sehingga hari ini? Selepas 15 bulan telah berlalu, setiap kali skandal ini dibangkitkan di dalam Dewan Rakyat atau di luar Dewan, Anwar Ibrahim kekal berlaku seolah-olah siasatan masih diteruskan dengan memberikan pelbagai alasan untuk memperdaya kita. Itu yang buat kita marah. Anwar Ibrahim sanggup mempertahankan mereka, membeli layanan istimewa kepada mereka kerana pemulangan yang diperolehi adalah penting untuk melanjutkan nyawa politiknya. Anwar Ibrahim menunggang kes ini sebagai senjatanya untuk mengawal pemimpin GRS supaya akur dan tunduk kepada pimpinannya di Putrajaya. Sesiapa yang mempunyai kepentingan politik untuk Anwar Ibrahim akan dilindungi apabila terbabit rasuah, seumpamanya apa yang berlaku di Sabah. Namun, tindakan tegas hanya akan diambil terhadap individu yang tiada nilai politik atau kepentingan kepadanya. Untuk dijadikan sebagai persembahan awam, kononnya beliau lantang membantas rasuah. Justru itu, tuduhan saya memang benar bahawa Anwar Ibrahim mempunyai amalan 2 darjat dalam usaha memerangi rasuah dan salah guna kuasa yang dilaung-laungkan olehnya. Saya ketawa berbahak-bahak apabila mendengar ucapan Anwar Ibrahim ketika dalam Konvensyen PKR Selangor tahun 2026 di Gompak pada hari Sabtu lalu. Beliau kata, kerajaan tidak akan kompromi dalam usaha menyelamatkan negara daripada rasuah dan salah guna kuasa, termasuk mengambil tindakan tegas terhadap bekas pemimpin kerajaan serta pegawai kanan yang berpengaruh. Apa yang dikatakannya pertentangan sepenuhnya dengan perbuatannya. Tidak malukah beliau mengeluarkan kataan begitu? Seterusnya, Anwar Ibrahim kata kerajaan pimpinannya berpegang teguh kepada prinsip integriti dan keadilan serta komited memastikan negara dibersihkan daripada segala bentuk penipuan dan rompakan harta rakyat. Aduh. Seorang pakcik yang suka berbohong dan mengamalkan prinsip 2 darjat dalam sistem penguatkuasaan undang-undang bercakap soal prinsip integriti dan keadilan. Saya berasa jijik apabila mendengarnya.
tingkah laku Anwar Ibrahim memang serupa pelakon. Justru itu, lebih baik beliau lepaskan jawatan Perdana Menteri, tumpukan perhatian serta usahanya fokus menjadi seorang pelakon yang istimewa. Baik, sekian saja hari ini. Jika anda suka kandungan yang didedakan oleh saya, jangan lupa subscribe, like and share untuk menyokong usaha dan semangat saya dalam melawan salah laku pemimpin tertinggi negara kita. Jumpa lagi, jangan lupa lawan tetap lawan.